Saudara-saudari yang dihormati sekalian, ringkasnya ayat 40 hingga 46 Al-Baqarah adalah tentang teguran Allah kepada Bani Israel yang sering mengabaikan perjanjian mereka dengan Allah dalam pelbagai cara. Mari kita lihat apa kata ayat-ayat 40 hingga 46 itu ayat demi ayat. Ayat 40 dan 41 Al-Baqarah adalah tentang Allah menyeru Bani Israel agar memenuhi janji mereka dengannya kerana Allah telah memberi mereka segala nikmat. Namun mereka sering melanggar amanah, enggan menerima kebenaran dan lebih mengutamakan kepentingan dunia. Allah juga mengingatkan Bani Israel agar beriman kepada Al-Quran dan mengesahkan kitab sebelumnya. Mereka diingatkan juga agar tidak menjadi golongan pertama yang menolak kebenaran. Ayat 42 hingga 43, Bani Israel ditegur kerana mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Ayat 44 hingga 46, mereka ditegur kerana menyuruh orang lain berbuat baik tetapi lupa dirinya sendiri. Jadi, teguran-teguran Allah kepada Bani Israel itu lantaran mereka telah diberikan kelebihan, tetapi mereka tidak bersyukur, malah menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Justru tidak memerlukan wahyu sebagai panduan hidupnya. Impaknya, hari ini mereka berpegang kepada ideologi Zionis yang konsepnya Yahudi adalah bangsa istimewa yang menjadikan mereka melihat diri mereka lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Inilah yang mendorong mereka menindas bangsa lain seperti penjajahan dan kezaliman terhadap rakyat Palestin. Melalui ayat 40-46 juga, Allah menegur ahli kitabnya yang menyembunyikan kebenaran demi kepentingan peribadi, menggunakan agama sebagai alat politik untuk menghalalkan pencerobohan dan kezaliman atas nama agamanya. Mereka menyelewengkan ajaran Taurat untuk membenarkan tindakan perampasan tanah dan penghapusan etnik Palestin. Allah juga mengingatkan Bani Israel agar berpegang kepada wahyu, tetapi mereka memilih-milih sebahagian hukum dan menolak sebahagian lain. Fenomenanya, hari ini majoriti Yahudi sekila tidak lagi mengamalkan Taurat, tetapi hanya menggunakan nama agama Yahudi untuk kepentingan politik. Mereka menolak nabi-nabi selepas Musa, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad, walaupun kebenaran nabi-nabi tersebut jelas. Meskipun Bani Israel memiliki kekuatan politik dan ekonomi, mereka hidup dalam ketakutan dan perpecahan dalaman. Misalnya, Zionis dan Yahudi Ortodoks sendiri sering bertelagah tentang peranan agama dalam negara Israel. Impaknya, bangsa Yahudi berpecah kepada 72 golongan dan negara haram Israel bergantung sepenuhnya kepada sokongan Barat. Fenomena itu menunjukkan bahawa kelebihan-kelebihan mereka bukan jaminan kejayaan sebenar. Apakah impak dan implikasinya
jika umat Islam tidak mengambil iktibar dari peringatan-peringatan itu. Jika umat Islam mengabaikan wahyu sebagai panduan hidup, mereka akan mengalami kejatuhan moral, sosial, politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi kepada Bani Israel. Mari kita lihat bukti nyata dalam dunia Islam hari ini. Faktanya, tanpa wahyu sebagai panduan utama, umat Islam berpecah belah kepada pelbagai ideologi, mazhab dan aliran pemikiran. Keadaan ini membawa kepada konflik dalaman dan persengketaan antara sesama umat Muslim, seperti yang berlaku di Timur Tengah dan beberapa negara Islam lain. Nabi SAW sudah memberi amaran bahawa Islam akan berpecah kepada 72 golongan yang sesat. Hanya satu yang benar, iaitu yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun, ramai yang mengambil sikap kurang peduli. Antara natijahnya, Islam hanya menjadi ritual, bukan cara hidup. Yakinlah, wahyu Islam bukan sekadar ibadah, tetapi juga panduan dalam politik, ekonomi, sosial dan hukum hakam. Hari ini, ramai umat Islam melihat Islam hanya dalam aspek ibadah ritual seperti solat, puasa, haji dan lain-lain, bukan urusan kehidupan seperti politik, ekonomi dan undang-undang. Akibatnya, sistem kehidupan dipengaruhi oleh ideologi sekular Barat dan hukum Islam diketepikan dalam segala urusan hidup. Tidak terkecuali pentadbiran negara. Antaranya, mengutamakan ibadah ritual dari urusan hidup. Hakikatnya, Al-Quran menggalakkan umat Islam menuntut ilmu dan menguasai teknologi. Namun, apabila umat Islam mengabaikan wahyu sebagai panduan, mereka menjadi lemah dalam sains, teknologi dan inovasi. Sebaliknya, dunia Barat yang mengambil semangat ilmu dari tamadun Islam yang kini mendominasi bidang teknologi dan ekonomi global. Wahyu memberi panduan tentang keadilan sosial, pembahagian kekayaan dan hak golongan miskin. Apabila umat Islam tidak berpegang kepada ajaran ini, kita melihat jurang kaya miskin semakin luas, rasuah berleluasa dan kezaliman ekonomi berterusan. Lihat sahajalah, hari ini negara-negara Islam kaya dipimpin oleh golongan yang menindas rakyatnya sendiri, sementara rakyat miskin berterusan hidup dalam kesengsaraan. Sejarah juga membuktikan bahawa apabila umat Islam mengabaikan wahyu, mereka kehilangan kekuatan dan jatuh ke tangan musuh. Kejatuhan Khulafaur Rasyidin, Empire Abbasiyah dan Utsmaniyah, semuanya berpunca daripada meninggalkan prinsip Islam dan mengikut hawa nafsu. Ilmu teknologi terdapat dalam Al-Quran. Misalnya, ayat 1 hingga 5 Al-Alaq menyebut, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Ayat ini menunjukkan bahawa Islam meletakkan ilmu sebagai asas kemajuan, termasuk ilmu sains dan teknologi. Yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
Ayat ini menggalakkan eksplorasi dan pengembaraan yang menjadi asas kepada kemajuan teknologi. Dalam bidang pengangkutan, penerokaan angkasa dan eksplorasi sains bumi. Perintah berjalanlah di segala penjurunya juga boleh difahami sebagai dorongan mencari kemajuan dalam teknologi komunikasi, penerbangan dan logistik global. Merujuk kepada kapal Nabi Nuh, itu adalah sebagai teknologi awal dalam bidang perkapalan. Ayat 25 Al-Hadid menunjukkan kepentingan besi dalam kehidupan manusia. Besi adalah bahan utama dalam pembangunan infrastruktur, senjata, peralatan industri dan teknologi moden. Dalam bidang pertanian dan teknologi makanan disebut oleh ayat 33 hingga 35 surah Yasin. Ayat ini menunjukkan Islam mendorong kemajuan kejuruteraan, pertahanan dan inovasi industri dan teknologi pemprosesan makanan. Teknologi dalam perang dan pertahanan disebut oleh ayat 60 Anfal berkenaan dengan senjata canggih, sistem radar, drone dan teknologi cyber. Surah Al-Kahfi 95 hingga 98 ialah kisah Zulkarnain membina tembok besi. Menunjukkan Islam menggalakkan kaji selidik dan inovasi. Dalam segala hal itu tadi, sebuah hadis menyebut, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Muslim 2699. Artinya, Islam menggalakkan mencari ilmu dalam semua bidang, termasuk sains, pertanian dan teknologi. Pendek kata, Al-Quran dan hadis mendorong manusia menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Jika ayat 30 Al-Baqarah menyeru manusia menjadi khalifah, artinya ayat-ayat 40 hingga 46 ini adalah antara tugasnya sebagai khalifah, iaitu menuntut ilmu dan melakukan inovasi. Jika umat Islam meninggalkannya, akan menjadi lemah dan mudah dikuasai oleh pihak lain. Oleh itu, menguasai teknologi dan inovasi adalah tuntutan agama, bukan sekadar keperluan duniawi. Ringkasnya, tugas seorang khalifah adalah menjaga amanah dan tidak mengulangi kesilapan Bani Israel. Khalifah mesti mendahulukan kebenaran daripada kepentingan peribadi. Khalifah perlu mengamalkan apa yang mereka seru kepada orang lain. Bani Israel gagal dalam peranan mereka sebagai umat terpilih kerana mengutamakan kepentingan dunia, menyembunyikan kebenaran dan tidak mengamalkan apa yang mereka serukan. Justru, umat Islam sebagai khalifah di bumi mesti mengelakkan kesilapan ini dan memastikan menjadi pemimpin yang adil, bertanggungjawab dan sentiasa berpegang kepada wahyu Allah. Berkali-kali Allah mengingatkan Bani Israel dari aspek pegangan kepada petunjuknya, mengingatkan kelebihan-kelebihannya. Antaranya dalam Al-Baqarah ayat 47
dan 122 yang menyebut, "Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan bahawa aku telah melebihkan kamu atas sekalian umat pada zaman itu." Apakah kelebihan Bani Israel? Allah mengutus Nabi Musa dengan kitab Taurat kepada Bani Israel sebagai pedoman mereka. Bani Israel mempunyai ramai nabi, termasuk Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya dan Isa alaihi salam. Artinya, mereka diberi bimbingan langsung dari Allah melalui nabi-nabi. Allah menyelamatkan mereka dari sistem perhambaan Fir'aun di Mesir dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Ketika Bani Israel mengembara di padang pasir, Allah menurunkan manna, sejenis makanan manis, dan salwa, burung puyuh, sebagai makanan mereka tanpa perlu bercucuk tanam. Bani Israel terkenal sebagai bangsa yang cerdas dan berbakat dalam pelbagai bidang ilmu. Surah Al-Baqarah diletakkan di awal-awal naskah Al-Quran, menunjukkan pentingnya ayat-ayat dalam surah ini. Kedudukan ayat 30 Al-Baqarah juga diletakkan di awal-awal surah ini, menunjukkan salah satu ayat yang sangat penting. Ayat ini menyebut, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Artinya, Allah mencipta kita dan meletakkan di bumi untuk dijadikan khalifah. Artinya, inilah tujuan penciptaan manusia. Justru, siapa sahaja yang membaca Al-Quran bermula dari ayat 1, setibanya di ayat 30 Al-Baqarah menyebut demikian, akan memahami bahawa Allah hendak menjadikannya khalifah, seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kemukakan fakta ini kerana ramai yang bertanggapan tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah seperti yang disebut oleh ayat 56 Az-Zariyat. Tidak dinafikan, bunyi ayat ini membawa maksud tujuan penciptaan manusia. Tetapi surah Az-Zariyat itu terletak terkemudian daripada Al-Baqarah, iaitu di surah ke-51. Selepas Allah menyebut menjadikan khalifah di ayat 30 Al-Baqarah di awal-awal lagi, menunjukkan ayat itu bukan maksud tujuan penciptaan manusia, tetapi adalah pelengkap kepada idea ayat 30 Al-Baqarah yang bermaksud untuk menjadi khalifah, seseorang itu mesti melengkapi dirinya dengan beribadah kepada Tuhan. Dan beribadah itu bukan sekadar menunaikan sembahyang, puasa, zakat dan haji serta rangkaiannya, tetapi meliputi seluruh aktiviti kehidupan. Coraknya adalah yang digariskan oleh ayat 165 Al-An'am dan ayat 69 Al-A'raf. Kita akan bincangkan dalam siri lain akan datang. Jadi ayat 40 hingga 46 Al-Baqarah itu
bukan sekadar menyatakan tentang sikap Bani Israel semata-mata sebagai lambang golongan munafik, tetapi sebagai cerminan buat umat Islam juga. Jangan mengikuti sikapnya. Kesimpulannya, sikap Bani Israel itu adalah lambang bagi sikap golongan munafik. Mereka tahu hukum dan peraturan tetapi tidak mahu mematuhinya. Yang penting bagi umat Islam ialah tidak mengikutinya.